Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati pensyarah kami, Profesor Madya Dr. Muhammad Izzaham bin Muhammad Hamzah serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Untuk falsafah pendidikan GD 5032, kami daripada kumpulan 6 ingin membentangkan satu tugasan yang bertajuk Persekitaran Kerja Guru yang Efektif dan Kondusif. Berikut ialah ahli-ahli kumpulan 6 yang terdiri daripada Encik Muhammad Haiman, Puan Nur Hafizah serta saya sendiri Nurwati Ahmad. Seterusnya Puan Kamariah, Puan Nur Liza dan juga Encik Rashdan Afiq. Baiklah, saya mulakan pembentangan ini dengan abstrak terlebih dahulu untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut dan dalam lagi tentang tajuk yang ingin kami bentangkan hari ini. Persekitaran kerja yang efektif dan kondusif memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan serta keberkesanan guru. Kajian ini bertujuan mengenal pasti apakah faktor-faktor yang mempengaruhi persekitaran kerja guru dan hubungannya dengan prestasi pengajaran dan pembelajaran. Persekitaran kerja yang baik turut menyumbang kepada keberkesanan organisasi pendidikan kerana guru merupakan agen utama dalam penyampaian ilmu dan pembentukan sahsiah pelajar. Baiklah, saya pergi kepada bab 1 iaitu pengenalan dan pendahuluan. Seperti yang kita maklum, pendidikan merupakan tunjang utama dalam pembangunan sesebuah negara. Kualiti pendidikan banyak bergantung kepada keberkesanan guru dalam melaksanakan tugas mereka. Oleh itu, persekitaran kerja yang menyokong amat diperlukan bagi memastikan guru dapat menjalankan tanggungjawab secara optimum. Dalam konteks pendidikan moden, persekitaran kerja guru tidak lagi terhad kepada bilik darjah semata-mata tetapi merangkumi pelbagai aspek seperti tekanan kerja, sokongan pentadbiran, hubungan interpersonal serta kemudahan teknologi. Seterusnya, saya pergi kepada latar belakang kajian. Persekitaran kerja guru di Malaysia telah mengalami perubahan yang ketara selaras dengan perkembangan dan transformasi sistem pendidikan negara. Pelbagai dasar dan inisiatif seperti Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM telah diperkenalkan bagi meningkatkan kualiti pendidikan, memperkukuh profesionalisme guru serta memastikan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Seterusnya kita lihat apakah dan mengapakah objektif kajian ini dijalankan. Pertama, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti apakah faktor-faktor yang mempengaruhi persekitaran kerja guru di sekolah. Kedua, kajian ini juga bertujuan untuk menilai tahap keberkesanan persekitaran kerja guru dalam menyokong pelaksanaan tugas dan tanggungjawab mereka. Ketiga, selain itu, kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara persekitaran kerja dengan prestasi guru dalam aspek pengajaran dan pembelajaran. Dalam persoalan kajian, terdapat 3 perkara yang kami kenal pasti. Pertama, kami melihat dari sudut apakah faktor-faktor utama yang mempengaruhi persekitaran kerja guru di sekolah. Dan persoalan kedua, kami melihat sejauh manakah persekitaran kerja mempengaruhi prestasi guru dalam melaksanakan tugas pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Serta persoalan ketiga, kami juga melihat bagaimanakah persekitaran kerja yang kondusif dapat meningkatkan keberkesanan dan produktiviti guru itu. Seterusnya, kita lihat dari segi kepentingan kajian. Kajian ini penting untuk membantu pihak sekolah, membantu pihak pentadbir pendidikan dan pembuat dasar mengenal pasti apakah aspek-aspek yang perlu diberi perhatian dalam mewujudkan persekitaran kerja yang lebih kondusif. Dapatan kajian dapat digunakan sebagai panduan untuk merancang strategi dan penambahbaikan yang dapat meningkatkan kualiti persekitaran kerja guru. Seterusnya, meningkatkan motivasi, kepuasan kerja dan keberkesanan pengajaran serta pembelajaran di sekolah.
Assalamualaikum semua. Okey, saya Nurliza binti Muhammad akan menerangkan tentang bab 2 iaitu kajian literatur di mana kita menekankan konsep persekitaran kerja lah. Okey, konsep persekitaran kerja ni merujuk kepada keseluruhan keadaan, suasana dan juga faktor yang wujud dalam sebuah orientasi di sekolah tersebut. Faktor ini menekankan seperti aspek fizikal, psikologi dan juga sosial. Okey, saya mulakan dengan faktor persekitaran fizikal. Okey, faktor ni merupakan faktor yang paling penting dah dalam persekitaran guru di mana dia memberikan kesan kepada keselesaan, keselamatan dan keberkesanan proses pengajaran guru tu di mana ia merujuk kepada keadaan fizikal di sekolah, iaitu kemudahan bilik darjah tu cukup ke tak, baik ke tak. Okey, suhu dan pencahayaan juga keselamatan dalam kelas. Okey, dari segi kemudahan bilik darjah, kita boleh tengok peralatan lah. Selalunya peralatan dari darjah ni yang basicnya ada kerusi, meja, lepas tu ada jugalah papan putih dan penambahan ada sekarang ni projektor. Okey, keadaan tu baik tak? Kerusi, meja tu boleh digunakan dalam masa jangka yang panjang ataupun sudah buruk, itu pun mempengaruhi jugalah keadaan sesebuah kelas. Kalau peralatan tersebut tidak baik, macam mana guru nak menyokong pengajaran dia lebih baik? Di samping itu, kemudahan teknologi dan komputer. Perlu ada akses internet untuk membantu guru tu search, cari maklumat apa yang diperlukan oleh murid. Seterusnya kita pergi kepada suhu dan pencahayaan. Terutamanya pada masa sekarang ni cuaca sangat panas, jadi hal ini akan mempengaruhi keadaan dan sikap murid dan guru juga dalam kelas. Tumpuan mereka tu lebih produktif ke tak? Sekarang apabila cuaca panas, kemudahan diberikan melalui kipas lah, penambahan kipas. Murid juga diberi pakaian yang lebih selesa lah, tak perlu pakai uniform, boleh pakai t-shirt, baju yang simple sajalah untuk menghilangkan dia punya rasa panas tu. Murid akan rasa lebih selesa. Aspek seterusnya ialah aspek keselamatan, di mana keadaan keselamatan murid tu lebih selamat. Di mana mereka perlu tahulah laluan yang mereka jalan hari-hari itu selamat ke tak, peralatan yang digunakan tu rosak ataupun tidak. Jika tempat duduk kerusi tu rosak, perlu dibaikilah untuk membantu pembelajaran tu berjalan dengan lebih lancar. Okey, saya teruskan dengan aspek dari segi sosial pula. Sosial ni menekankan hubungan interpersonal, iaitu interaksi. Okey, interaksi ni memainkan peranan besar juga dalam suasana. Kita nak tahu suasana tu harmoni dan mampu menyokong serta berikan kolaboratif. Okey, mempengaruhi kepuasan dan keberkesanan kerja guru lah. Okey, dengan rakan sekerja ataupun dengan pihak pentadbir. Okey, kalau hubungan dengan rakan sekerja tu baik, suasana tu akan jadi selesa, di mana mereka boleh saling membantu, sharing, kongsi idea dan juga pengalaman. Lagi satu, bahan mengajar tak perlu buat banyak, kita boleh sharing bahan mengajar tersebut. Okey, jika pentadbir juga menyediakan sokongan yang baik, memberikan peranan yang baik kepada guru-guru, menyediakan bantuan bimbingan. Okey, ini juga akan memberikan guru tu berasa lebih yakin untuk belajar lah. Ini menunjukkan sikap prihatin dan juga responsif daripada pihak pentadbir kepada keperluan apa yang guru perlukan. Saya teruskan dengan persekitaran yang seterusnya, iaitu psikologi. Ini melibatkan emosi, mental dan kesejahteraan dalaman lah untuk menjalankan tugas. Kebanyakan sekarang ni stres, tekanan emosi itu tidak boleh buat main-main kerana sikap ini akan mempengaruhi guru semasa pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Tekanan kerja tu maksudnya kalau kerja mereka banyak, terbeban sangat, kekangan masa lagi, tanggungjawab lain lagi. Jadi benda ni akan menjejaskan mental dan juga fizikal guru lah. Dia akan memberi kesan negatif kepada pembelajaran guru di dalam kelas. Jadi untuk guru lebih baik dari segi psikologi, saya rasa dia memerlukan dorongan dalaman atau luaran untuk melaksanakan tugas. Okey, tahap motivasi dia tu perlu tinggi. Okey, motivasi ni perlu diberi dalam bentuk pengiktirafan sokongan organisasi dan pembangunan kerjaya. Dekat sini kita akan lihatlah jika persekitaran psikologi dia baik, kepuasan kerja dia pun akan lebih nampak terjamin, lebih bagus. Sekarang psikologi ni
sangat pentinglah untuk memastikan kesejahteraan guru tu serta meningkatkan keberkesanan dia dalam menjalankan tugas dia sebagai seorang pendidik di sesebuah sekolah. Saya teruskan dengan 2.3 iaitu teori yang berkaitan, di mana kami menggunakan teori hierarki keperluan Maslow dan juga teori Herzberg. Okey, untuk teori keperluan Maslow, ini merupakan teori utama lah untuk mengkaji keperluan manusia yang disusun mengikut hierarki. Maksudnya dia bermula daripada keperluan di tahap rendah dan seterusnya beralih kepada keperluan di tahap yang tinggi. Dalam konteks teori ini, fisiologi tahap yang paling penting lah, kerana dia melibatkan keperluan seperti makanan, minuman dan juga rehat yang mencukupi. Selain itu, kita juga membantu dari segi fizikal dan sosial, emosi, kestabilan kerja dan persekitaran yang selamat. Keperluan sosial ni merujuk kepada keinginan untuk mempunyai hubungan yang baik dengan orang lain lah, iaitu cikgu mempunyai hubungan yang baik dengan rakan sekerja, melibatkan pengiktirafan penghormatan dan juga pencapaian untuk dia rasa nilai diri tu lebih tinggi sikit. Lagi satu keperluan yang seterusnya iaitu keperluan aktualisasi diri, merupakan tahap tertinggi lah, di mana individu dia akan berusaha mencapai potensi diri dia yang sepenuhnya. Maksudnya dari segi perkembangan diri, aktiviti dan juga dalam segi sikap peribadi. Secara keseluruhan, teori Maslow ni menunjukkan keperluan-keperluan ini sangat pentinglah untuk memberi motivasi dan seterusnya menyumbang kepada persekitaran kerja yang lebih kondusif. Saya pergi kepada teori Herzberg, di mana teori ini menekankan kepuasan dan juga motivasi kerja di kalangan guru. Teori ini ada faktor-faktor lain lah, iaitu faktor motivator dan faktor hygiene, di mana merujuk kepada motivasi dahulu. Motivasi ini menekankan aspek yang memberikan kepuasan kerja untuk individu tu melakukan kerja tu dengan lebih baik, termasuklah dari segi dia punya pencapaian, pengiktirafan dan tanggungjawab semasa menjalankan tugas, untuk dia mengembangkan diri dan kemajuan dia untuk mencapai kejayaan dalam bidang yang dia terlibat lah, terutama dalam bidang yang saya kaji sekarang, iaitu bidang pendidikan. Dalam konteks guru ni, faktor ni dapat meningkatkan kita punya semangat dan juga komitmen semasa menjalankan tugas. Untuk kepada elemen yang meningkatkan kepuasan kerja ni, dia penting mengelakkan ketidakpuasan hatilah dalam kalangan pekerja. Maksudnya faktor-faktor lain yang mempengaruhi kerja seperti gaji, hubungan dengan rakan dan dasar organisasi. Okey, dari segi faktor hygiene pula, dia tidak dipenuhi dengan baik, boleh menyebabkan rasa tak puas hatilah. Okey, dan wujudnya faktor motivasi itu perlu wujud. Okey, secara seterusnya saya menyimpulkan yang teori Herzberg ni menekankan kedua-kedua faktor ni memberikan tekanan yang penting, melibatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja lah, agar guru tu dapat mencapai kerja yang lebih baik dan juga kondusif serta efektif. Okey, bagi kajian yang lepas ni menunjukkan bahawa banyak jugalah isu-isu yang berbangkit seperti beban kerja yang berlebihan, tekanan emosi, kekurangan sokongan pentadbiran dan infrastruktur yang tak mencukupi lah. Ini merupakan cabaran yang dihadapi oleh guru untuk menangani proses pengajaran agar berjalan dengan lancar. Okey, persekitaran ni kurang positif lah bagi mereka dan susah sikit untuk meningkatkan prestasi guru semasa proses PNP berlangsung. Keadaan kerja ni walaupun kita nampak benda tu simple, tekanan kerja tu macam dari dulu sampai sekarang benda tu sama kan, tapi dari segi emosi ni akan mengganggu jugalah dan menyebabkan guru tu tak dapat fokus untuk mengajar murid dengan lebih baik. Keadaan ni akan memberikan tekanan dan juga memberikan kesan-kesan yang negatif terhadap motivasi guru itu sendiri. Maksudnya motivasi dia semakin rendah lah. Setiap hari tugasan kerja tu banyak, so dia punya emosi pun jadi tak stabil, kepuasan kerja dia pun akan berkurang. Okey, pada awal-awal tu mungkin lebih excited, lebih yakin, lebih bersemangat untuk mengajar, tapi bila perkara-perkara ni asyik berulang, kepuasan kerja tu akan menjadi semakin rendah lah. Dan seterusnya dia punya prestasi pengajaran juga akan tidak baik, akan lebih
Sama saja, maksudnya diajar tu untuk menjalankan tugas sebagai seorang guru sahaja, tidak mendapat ataupun mencuba untuk mencapai tahap atau prestasi murid tu yang lebih tinggi. Okey, ini akan mengganggu dia punya prestasi kejayaan, prestasi kerja dan tahap pencapaian murid di dalam kelas lah. Okey, saya teruskan dengan metodologi kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbentuk tinjauan. Okey, seramai 112 orang guru sekolah menengah di daerah Petaling Perdana Selangor dipilih secara rawak. Okey, instrumen kajian yang digunakan ialah borang, soal selidik, Google Form yang mengandungi 3 bahagian utama iaitu demografi responden, faktor yang mempengaruhi persekitaran kerja guru dan cadangan penambahbaikan. Okey, soal selidik ini menggunakan skala Likert 5 mata. Okey, data yang diperolehi dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferencing melibatkan pengiraan min, peratus dan sisihan piawai bagi mengenal pasti tahap serta faktor yang mempengaruhi persekitaran kerja guru. Okey, seterusnya bab 4, dapatan kajian. Okey, 4.1 profil responden. Majoriti respondennya ialah guru wanita yang berpengalaman mengajar lebih 5 tahun. Okey, 4.2 analisis data. Analisis data ini adalah berdasarkan soalan-soalan yang ditanya di dalam kaji selidik di bahagian B. Antara soalan-soalannya adalah K1, persekitaran fizikal guru. Soalan ini mengkaji persepsi guru terhadap kemudahan dan keadaan fizikal sekolah seperti bilik darjah, ruang kerja guru, kemudahan teknologi serta akses internet. Okey, nombor 2, sokongan pentadbir. Soalan ini mengkaji tahap sokongan yang diberikan oleh pihak pentadbir kepada guru termasuk aspek komunikasi, perhargaan dan peluang pelatihan profesional. Okey, soalan ketiga, hubungan interpersonal. Soalan ini mengkaji hubungan guru dengan rakan sekerja dari aspek kerjasama, saling menghormati dan suasana kerja yang harmoni. Okey, soalan keempat, beban kerja guru. Soalan ini mengkaji persepsi guru terhadap beban kerja, pengurusan masa, tugas kekeranian dan keseimbangan antara kerja dengan kehidupan peribadi. Okey, soalan yang kelima adalah keberkesanan persekitaran kerja. Okey, soalan ini mengkaji sejauh mana persekitaran kerja mempengaruhi motivasi, kepuasan dan prestasi guru dalam melaksanakan tugas. Okey, 4.3 perbincangan. Dapatan menunjukkan bahawa persekitaran kerja memainkan peranan penting dalam meningkatkan prestasi kerja dan keberkesanan guru. Seterusnya, demografi kajian. Demografi kajian ini melibatkan 112 orang guru sekolah menengah di Petaling Perdana. Dari segi jantina, majoriti respondennya adalah guru perempuan seramai 95 orang iaitu 84.80%. Diikuti dengan guru lelaki seramai 17 orang iaitu 15.20%. Dari segi umur, kumpulan responden tertinggi adalah di kalangan berumur 40 hingga 49 tahun iaitu seramai 44 orang atau 39.30%, diikuti dengan kumpulan berumur 30 hingga 39 tahun seramai 40 orang iaitu 35.70%. Dari segi pengalaman mengajar, responden tertinggi adalah yang mempunyai pengalaman mengajar 11 hingga 20 tahun iaitu 47 orang iaitu 42%. Ini menunjukkan kebanyakan respondennya mempunyai pengalaman dalam bidang pendidikan. Kajian ini melibatkan guru yang berpengalaman dan berupaya memberi maklum balas yang relevan berkaitan persekitaran kerja guru. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Prof dan juga rakan-rakan. Saya Kamaran Binti Hassan akan meneruskan pembentangan bahagian B iaitu analisis berkaitan dengan faktor yang memberi kesan kepada persetaraan kerja guru yang efektif dan juga kondusif. Analisis pertama adalah faktor persetaraan fizikal guru. Berdasarkan hasil analisis ini, bilik darjah berada dalam keadaan selesa mendapat nilai min yang tinggi iaitu 3.80, manakala tahap min juga adalah tinggi dan ini menunjukkan
Persekitaran bilik darjah ini memainkan peranan yang penting dalam proses pembelajaran, manakala nilai min yang rendah iaitu 2.86 berkaitan dengan kemudahan asas sekolah mencukupi mendapat nilai yang min yang rendah dan namun masih berada di tahap sederhana, dan ini menunjukkan guru-guru sangat memerlukan kemudahan asas sekolah yang mencukupi bagi memudahkan dan melicinkan proses pembelajaran. Kita dapat lihat sekarang masih ada sekolah yang mempunyai meja kayu yang sudah lusuh, dan juga ada guru yang masih mengajar hanya dengan menggunakan meja pelajar, tiada meja guru yang besar, dan ini memberikan kesan kepada persekitaran pembelajaran guru itu. Sekiranya kita dapat memberikan kemudahan asas sekolah ini yang mencukupi, yang selesa, ia dapat meningkatkan motivasi pelajar dan guru ini dan juga dapat meningkatkan tahap pembelajaran murid-murid ini kepada tahap yang lebih tinggi, serta cara guru mengajar juga akan berbeza apabila persekitaran kelas yang disediakan memenuhi kehendak guru dan juga pelajar ini, dan ini perlu diambil berat, juga diambil langkah yang lebih baik oleh sekolah untuk menaik taraf kemudahan asas sekolah ini. Analisis kedua adalah faktor sokongan pentadbiran. Berdasarkan dapatan kajian ini, guru diberikan peluang mengikuti kursus ataupun latihan mendapat nilai min yang tinggi iaitu 3.91, di mana tahap minnya adalah tinggi, dan ini menunjukkan guru bersetuju dengan faktor ini, di mana mereka memerlukan ilmu tambahan untuk memudahkan proses PDP kerana zaman sekarang adalah zaman teknologi, dan guru-guru ini perlukan banyak ilmu-ilmu IT dan untuk diaplikasikan dalam pembelajaran. Dengan adanya ilmu-ilmu ini, guru-guru ini dapat mencarikan bahan bantu mengajar yang baik untuk murid-murid mengikut tahap mereka, dan ini sangat memudahkan kerja-kerja guru untuk buat proses rancangan pengajaran harian mereka. Baik, nilai min yang terendah bagi faktor sokongan pentadbiran ini adalah beban tugas diagihkan secara adil mendapat nilai min yang rendah iaitu sebanyak 3.45, namun tahap minnya masih sederhana, dan guru-guru bersetuju untuk memastikan kerja-kerja yang diberikan itu haruslah adil dan saksama supaya tiada berlaku salah faham sesama guru-guru ini atau berlaku pertelingkahan, kerana dengan tak adilnya tugas yang diberikan, merasakan mereka rasa mereka pun banyak kerja. Mereka ni ketua panitia tapi diberikan tugas yang lebih banyak lagi, sedangkan ada guru lain yang tidak menanggung tugas sebagai ketua panitia tetapi mereka tidak langsung diberikan tugas, dan menunjukkan apabila tugas ini dibahagikan secara tidak adil menyebabkan juga boleh menjadikan guru-guru ini berlaku perselisihan faham, pergaduhan juga boleh terjadi, dan inilah pentingnya sokongan pentadbiran untuk memastikan kerja-kerja yang diberikan haruslah adil dan saksama. Seterusnya adalah analisis ketiga, iaitu faktor hubungan interpersonal. Berdasarkan hasil dapatan kajian ini, kesemua item berada di tahap min yang tinggi, namun hubungan antara guru adalah baik mendapat nilai min yang tinggi iaitu 4.15, manakala konflik di tempat kerja dapat diselesaikan dengan baik mendapat nilai min 4.04, dan ini menunjukkan persekitaran kerja yang positif ini secara tidak langsung mampu meningkatkan kepuasan kerja guru dan juga mewujudkan budaya yang kondusif, iaitu kita boleh lihat apabila hubungan antara guru ni baik, mereka boleh sama-sama saling bertukar pendapat, memberi idea untuk rancangan pengajaran harian mereka, ataupun mereka boleh memberi idea dalam program-program yang perlu mereka jalankan di sekolah. Dan apabila mereka saling bekerjasama
dia dapat mengakrabkan hubungan mereka serta meningkatkan motivasi mereka juga ketika di sekolah. Dan juga apabila berlaku konflik, mereka mudah untuk selesaikan masalah mereka hadapi. Inilah penting hubungan yang baik di antara guru-guru maupun pentadbir sekolah. Baik, seterusnya kita pergi kepada analisis yang keempat, iaitu faktor beban kerja guru. Daripada analisis ini kita ada 5 soalan, dan daripada 5 soalan ini kita boleh lihat saya mampu mengimbangi antara kerja dengan kehidupan peribadi mendapat nilai min yang tinggi, iaitu sebanyak 3.50 dan berada di tahap min yang sederhana. Dan ini membuktikan guru-guru masih mampu memberikan komitmen yang tinggi terhadap kerja mereka walaupun mereka masih banyak tugas lain ataupun komitmen lain. Yang seterusnya, nilai min yang rendah adalah 2.68, iaitu tugas pengkeranian tidak membebankan. Guru-guru tidak bersetuju apabila dikatakan tugas pengkeranian ini tidak membebankan, kerana bagi mereka sekarang tugas pengkeranian sangat memberi impak kepada kepada komitmen pembelajaran mereka. Jadi mereka memerlukan pembantu guru bagi meringankan beban mereka dalam melaksanakan kerja-kerja pengkeranian agar mereka dapat memberikan fokus ataupun dapat memberikan komitmen yang tinggi ketika mereka memberikan PDP di sekolah. Jadi ini merupakan antara salah satu faktor yang memberikan beban kerja kepada guru. Baik, seterusnya kita pergi analisis yang kelima, iaitu faktor keberkesanan persekitaran kerja. Daripada analisis ini kita boleh lihat persekitaran kerja memberi kesan positif kepada murid mendapat nilai min yang tinggi, iaitu 3.84, manakala persekitaran kerja saya meningkatkan motivasi mengajar mendapat nilai min yang terendah, iaitu 3.61, namun masih berada di tahap min yang sederhana. Dari sini kita dapat lihat keadaan ini menunjukkan persekitaran kerja yang baik meningkatkan kesejahteraan serta keberkesanan guru dalam melaksanakan tugas mereka, di mana apabila persekitaran kerja yang baik ini, dia dapat meningkatkan motivasi guru untuk mengajar. Apabila motivasi guru ini meningkat, ia juga memberi kesan positif kepada murid, di mana guru rasa seronok untuk datang mengajar dan murid dapat terima ilmu tu dengan gembira, kerana mood yang disampaikan, cara guru mengajar dengan motivasi yang tinggi adalah sangat baik dan murid dapat menerima pun dengan baik. Itulah kepentingan persekitaran kerja yang baik ini. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Imam Yaminuddin. Saya akan membentangkan hasil daripada dapatan kajian. Faktor pertama ialah persekitaran fizikal guru. Hasil dapatan menunjukkan bahawa tahap persekitaran fizikal di sekolah berada pada tahap sederhana. Hal ini menunjukkan bahawa kemudahan dan suasana fizikal sekolah secara keseluruhannya berada dalam keadaan memuaskan. Namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditambah baik bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih berkesan. Faktor kedua ialah sokongan pentadbir. Hasil dapatan menunjukkan sokongan pentadbir berada dalam tahap tinggi dan menunjukkan bahawa pentadbiran memainkan peranan penting dalam mewujudkan suasana kerja yang positif di sekolah. Namun demikian, aspek pengagihan beban tugas perlu diberi perhatian agar kebajikan dan kesejahteraan guru dapat dipertingkatkan secara menyeluruh. Faktor ketiga ialah hubungan interpersonal. Hasil kajian menunjukkan bahawa hubungan interpersonal dalam kalangan guru berada pada tahap yang tinggi. Dapatan ini membuktikan bahawa majoriti responden mempunyai hubungan sosial dan komunikasi yang baik dengan rakan sekerja di sekolah. Hubungan yang baik antara guru bukan sahaja dapat meningkatkan kerjasama dan komunikasi, malah dapat membantu meningkatkan prestasi kerja serta keberkesanan pengajaran di sekolah. Faktor keempat ialah beban kerja guru.
Dapatan kajian menunjukkan bahawa guru mempunyai tahap pengurusan beban kerja yang baik walaupun berhadapan dengan pelbagai tanggungjawab di sekolah. Namun demikian, pihak pentadbiran sekolah masih perlu memastikan pengagihan tugas dilakukan secara seimbang agar tekanan kerja guru dapat diminimumkan dan kualiti pengajaran dapat dikekalkan. Faktor terakhir ialah keberkesanan persekitaran guru. Dapatan menunjukkan keberkesanan persekitaran kerja berada pada tahap tinggi yang menunjukkan bahawa persekitaran kerja yang baik dapat memberi kesan positif terhadap motivasi, prestasi dan kepuasan kerja guru. Oleh itu, pihak sekolah perlu memastikan suasana kerja yang kondusif dan harmoni dapat dikekalkan bagi meningkatkan kesejahteraan serta keberkesanan guru dalam melaksanakan tugas profesional mereka. Seterusnya, kita berpindah kepada cadangan dan penambahbaikan persekitaran kerja guru. Baik, daripada soal selidik yang telah kami jalankan melalui Google Form, kami dapat kenal pasti 4 item ataupun 4 faktor yang guru-guru rasakan dapat tambah baiklah persekitaran kerja mereka. Item yang pertama adalah mengurangkan beban kerja. Item yang kedua, menambah kemudahan di sekolah. Item ketiga, latihan untuk guru-guru sebagai persediaan mereka lah sepanjang tahun. Dan yang keempat adalah sokongan daripada pentadbir. Berdasarkan kajian ni, majoriti responden memilih item yang kedua iaitu menambah kemudahan di sekolah dengan frekuensi sebanyak 88 bersamaan dengan 78.6% sebagai faktor utama yang mereka rasakan dapat tambah baik persekitaran kerja mereka. Berbanding dengan item yang pertama di tempat kedua, iaitu mengurangkan beban kerja guru dengan kekerapan sebanyak 82 sahaja bersamaan 73.2. Di tempat yang ketiga, item keempat, sokongan pentadbir iaitu dengan frekuensi 41 responden dan peratusnya 36.6. Dan yang ketiga, bawah sekali adalah latihan kepada guru-guru dengan frekuensi sebanyak 33 bersamaan dengan 29.5% sahaja. Walau bagaimanapun, walaupun item kedua ni mendapat peratus yang tertinggi, mendapat frekuensi yang paling tinggi, tak bermakna yang item-item lain ataupun faktor-faktor lain ni kita tak perlu ambil kira, tak perlu dianggap penting. Perlu juga sebab kita nak menggerakkan, kita nak menambah baik persekitaran kerja guru ni supaya kita dapat menaikkan motivasi guru-guru ni untuk mereka menjalankan PDP. Sekarang kita bincangkan bab terakhir, bab kelima, iaitu kesimpulan dan juga cadangan. Kesimpulan, berdasarkan mini kajian yang telah kumpulan kami jalankan, kami dapat responden daripada guru-guru yang mempunyai pelbagai latar belakang demografi dengan tahun mengajar yang berbeza. Kebanyakannya adalah guru-guru sekolah menengah yang mengajar di sekitar kawasan Petaling Perdana. Jadi kami dapat kenal pasti faktor-faktor yang boleh dikira menyumbang kepada persekitaran kerja guru yang efektif dan juga kondusif, dan kami dapat sedikit hubung kait dengan kesan-kesan daripada persekitaran yang kondusif ni kepada prestasi kerja mereka. Jadi kita dapat simpulkan bahawa persekitaran kerja guru yang kondusif adalah faktor utama dalam meningkatkan prestasi dan juga kesejahteraan guru. Seterusnya, cadangan. Macam yang kita telah bincangkan dalam bab sebelum ni, beberapa cadangan yang kita dapat senaraikan adalah contohnya pertama, meningkatkan kemudahan fizikal dan juga fasiliti supaya guru-guru ni senang untuk menjalankan PDPC. Yang kedua, mengurangkan beban kerja guru, dan yang ketiga adalah memberi sokongan emosi dan profesional. Jadi cadangan-cadangan ni perlulah diambil perhatian, perlulah diambil serius dan perlulah diambil tindakan oleh bukan saja pihak sekolah tapi oleh pihak-pihak atasan, contohnya pihak pentadbir, pihak Pejabat Pendidikan Daerah PPD, pihak Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan juga pihak KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia itu sendiri. Seterusnya, cadangan kajian lanjutan. Sekiranya ada pihak ataupun sekiranya ada kajian seperti kumpulan kami, macam kumpulan kami menggunakan pendekatan secara kuantitatif dan kelemahannya adalah
responden-responden atau guru-guru ni dia akan menjawab soalan, memberikan respon berdasarkan apa yang kita tanya sahaja. Dan dalam kajian kami, dia tidak menunjukkan hubungan kait secara langsung macam mana faktor-faktor ni dia efek secara terus kepada prestasi kerja mereka. Jadi sekiranya ada kumpulan ataupun ada kajian macam kumpulan kami mencadangkan kajian lanjutan tu menggunakan pendekatan kualitatif. Contohnya macam perbualan, pemantauan secara langsung ataupun temu bual secara mendalam berdepan dengan guru-guru ni supaya mereka mendapatkan maklumat yang lebih mendalam, lebih teliti dan dapat kenal pasti macam mana faktor-faktor ni dapat efek secara terus kepada prestasi kerja guru-guru ni, kepada macam mana mereka menjalankan PDPC, macam mana kesejahteraan guru-guru ini. Jadi sebagai penutup, kami mengucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada semua pihak, semua individu yang memberi sokongan dan juga dorongan kepada kumpulan kami untuk menjalankan mini kajian ini. Sekian, terima kasih.